Halo, selamat malam. Saya Autar Singh. Nombor handphone saya 0178722230. Malam ni saya mau merakam rasa betul-betul sedih dengan ini muka-muka semua yang taraf malu punya muka. Dari menteri, ahli parlimen, daripada PKR DAP kalangan orang India. Yang sekarang diorang sudah beli itu pisang tandang besar-besar punya pisang, semua sudah taruh dalam mulut. Semua orang taraf kotai mau buka mulut terhadap itu isu yang melibatkan 3 orang mualaf lah. Itu satu orang Zamri, Melayu Celup, lagi satu orang Firdaus, Melayu Celup, satu lagi Ridwan, Melayu Celup. Ini tiga-tiga dia orang claim to be Melayu lah, tapi dia orang semua Celup. Ada 2 Cina, 1 India. Yang paling loya buruk ialah ini India punya lah, keturunan India ni, Kalimutu punya anak ni, Zamri. You see, dia semalam dia punya kereta Jaguar tau, jangan main-main kereta Jaguar. Tak tahu ada beberapa orang India kepung lah mengikut dia lah, and then ada kasih pecah dia punya cermin. Dia buat laporan polis. Polis sudah tangkap satu orang lelaki India, sudah panggil dia pakai baju oren, bawa pergi mahkamah lah untuk dapat remand order ke apalah, I'm not sure lah. Tapi apa yang saya mau merakam rasa tidak puas hati ialah kenapa bila melibatkan ini 3 orang mualaf Melayu Celup ni, yang ada keluarkan banyak-banyak kenyataan menghasut, kenyataan-kenyataan yang menyakitkan hati penganut Hindu. Tapi tiada tindakan diambil terhadap dia orang. Lebih-lebih kena tangkap, ambil statement, next day kasih lepas. Tak dipakai baju oren. And then bila kes tu dirujuk kepada AGC, AGC pun masuk dalam gua, tak mau buat keputusan. You see yang semalamnya kejadian itu, Zamri Vinod, dia ada cakap itu jangan main-main. Dia cakap kita akan kumpul ramai-ramai pergi lepuk itu keling dekat itu kuil Bukit Mertajam. Saya pun tak tahu dia bangsa apalah, Zamri Vinod ni, tapi dia mau lepuk-lepuk kira macam pukul lah lebih kurang itu penganut Hindu dekat itu kuil Bukit Mertajam lah. Kita akan lepuk itu keling-keling dekat itu kuil, dia cakap. So, dia orang semua keling, and saya tak tahu apa bangsa lah. Mungkin dia Afrika punya orang lah. Mungkin dia, pasal kulit dia gelap, so dia keturunan mungkin Afrika lah. So, anyway, and then itu ialah satu kenyataan ugutan, and then kenyataan 3R. Kenapa polis tak tangkap dia? And then suruh dia pakai baju oren, dan juga pergi ambil remand order. Hari itu ada satu orang Tamin Dari, dia punya kes, dia boleh kumpul secara terbuka, kumpul duit dalam social media untuk beli satu JCB traktor untuk pergi roboh kuil-kuil haram. So itu pada saya ialah satu dia ambil undang-undang di atas tangan dia sendiri. Kita ada penguatkuasa pejabat tanah, penguatkuasa PBT, kita ada polis. Kenapa dia perlu ambil inisiatif untuk kumpul duit daripada orang ramai untuk beli satu traktor JCB untuk pergi roboh orang punya kuil, and dia berjaya roboh satu kuil dekat itu Rawang. And then diorang tak tahulah, backdoor diorang dapat satu surat daripada pemilik tanah bagi dia kuasa untuk roboh. So somehow polis tahan itu JCB and ada tangkap dia, and cuba dapat remand order. Tak tahu itu hakim dekat itu mahkamah tak mau kasih sambung itu remand order. So dia punya kertas siasatan ada submit pada JCB ke, submit pada AGC ke, saya tak tahu. And kenapa dia tak pakai baju oren? Kenapa orang India saja yang kena pakai baju oren dalam kes-kes macam ni? Macam Zamri Vinod hari tu ada sekali, I think last year, dia keluarkan kenyataan. Dia cakap orang India joget dalam keadaan mabuk dan tak sedar diri di Thaipusam. Itu pun AGC masih tak buat keputusan. Dia pun tak dipaksa pakai baju oren. So this is not fair. Ini ada timbalan menteri undang-undang, ini tak boleh pakai punya menteri ini. Timbalan menteri tak boleh pakai. Sekarang sini ada satu menteri penuh, sini ada menteri penuh dekat atas, cabinet ministers,
What are you all doing? Kaum India beragama Hindu diperlekeh oleh 3 orang ni. Dan termasuk satu lagi Tamin. Dan lagi satu daripada Perlis, satu mufti ya. Semua orang ada keluarkan banyak kenyataan-kenyataan yang menyakiti hati penganut Hindu. Kenapa tak ada tindakan? Sama ada itu kuil haram ke, tak haram ke, sah ke, tak sah ke, duduk atas tanah awam ke, duduk atas tanah kerajaan ke, duduk atas tanah PBT ke, atau pejabat tanah yang tanah ke, atau private land ke, itu antara pemilik tanah dengan itu penceroboh. Kenapa diorang ni dibenarkan masuk dalam kawasan kuil, buat video, buat kenyataan macam itu hari bodohnya. Ada satu Chandra dengan satu lagi ada itu Raghunathan yang ada pakai serban besar tu. Diorang pergi buat jari ni macam lah. Itu Chandra dia pergi pecah itu saki baki itu kuil. Apa perlu buat itu video-video semua? Itu semua buat orang marah. Tapi tak ada apa-apa tindakan pun daripada diorang punya kerajaan. Tak ada tindakan daripada PMX. Dia biarkan orang-orang ni. And then bila saya buat satu video, saya kutuk itu Zamri Vinod, saya punya TikTok punya account kena ban, total ban. Bila saya persual Gobind Singh pasal itu 2 gurdara yang diroboh dan satu gurdara, 2 kuil dan satu gurdara diroboh di Taman Medan, saya punya account kena total ban tau. Kenapa benda-benda macam ni boleh jadi? Saya pertahan orang agama Hindu, agama Sikh dan agama Buddha dan agama Kristian. Mana dalam video tu apa yang saya salah? Saya persoal macam mana Kerajaan Negeri Selangor di bawah Pakatan boleh anugerah tanah reserve sungai tu kepada untuk kegunaan tanah perkuburan Islam, padahal dia tahu sana ada 2 kuil dengan 1 gurdara. Itu saja saya persoal. And dia orang semua diam. Tara buka mulut. And dia boleh gunakan dia punya kuasa untuk kasih ban saya punya account. Bila saya cerita pasal Zamri Vinod pun saya punya account kena ban. Kira Zamri Vinod punya barang main panjang lah. Tak kena tangkap. Saya punya account pun boleh kena ban. Memang dia terror lah. Siapa di belakang dia orang? Adakah nampak lah, very clear nampak macam ini Pakatan punya government, terutamanya PKR di belakang. Ini PMX di belakang diorang. Saya tahu dalam itu gerakan GARA tu, PAS punya ketua penerangan pun terlibat. Macam mana kerajaan boleh biarkan itu GARA tu ialah satu gabungan haram pasal tak register dengan ROS. Keluarkan kenyataan-kenyataan yang menyakitkan hati. Okey? Sekian, terima kasih.